Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita patahkan semangat kawan-kawan kita yang ingin berubah. Mungkin mereka baru belajar membaca Al-Quran sebagai contoh. Dah mula tutup aurat, mungkin nak tutup aib-aib mereka tapi tattoo masih nampak di jari sebagai contoh. Jangan kita mempersenda dan memperkecilkan usaha-usaha mereka. Jangan kita pula menjadi punca mereka patah balik ke jalan lama. Kita harus beri dorongan, kita memberitahu mereka tentang keindahan dosa-dosa mereka dihapuskan, dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang mereka dah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenalkan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beritahu tentang keindahan bila berhijrah dan mungkin cabaran-cabaran yang kita harus tempuhi juga. Kita beri ketenangan kepada mereka dan beritahu tentang pengorbanan dan segala mungkin kesusahan yang mereka dapat adalah untuk menebus dosa-dosa mereka. Beri mereka semangat. Jangan patahkan semangat mereka. Moga kita berkumpul di dalam syurga bersama.